Ramai orang fikir projek AC ni cuma masalah teknikal, macam salah cetak atau silap data. Tapi sebenarnya ia jauh lebih serius. Ia adalah satu jenayah sistematik yang dirancang rapi dan ada 3 dosa besar yang kita semua patut tahu. Dosa pertama, ia kelihatan legal secara teknikal tapi haram dari segi moral. Suruhanjaya Siasatan Diraja atau CI membuktikan perkara ni. Pegawai pendaftaran di Jabatan Pendaftaran Negara mengaku mereka diberi arahan terus oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri masa tu. Arahan apa? Untuk keluarkan risit pengenalan sementara yang dipanggil borang je secara besar-besaran. Paling teruk, semua ni dibuat tanpa sebarang semakan latar belakang yang betul. Tak perlu bukti tinggal tetap, tak perlu apa-apa. Senang cerita, sesiapa saja boleh dapat. Dan bila semua ni berlaku? Betul-betul 2 minggu sebelum pilihan raya negeri Sabah tahun 1994. Kebetulan ke? Mustahil. Akibatnya, jumlah pengundi yang disyaki warga asing melonjak naik sebanyak 23% dan Barisan Nasional yang sebelum ni kalah berjaya menang semula. Dosa kedua, ia menyebabkan satu letupan demografi yang luar biasa di Sabah. Bayangkan, data yang didedahkan oleh Lim Kit Siang menunjukkan antara tahun 1951 hingga 1960, hanya kira-kira 120,000 bayi dicatatkan lahir di Sabah. Tapi bila kita tengok rekod daftar pemilih untuk tahun 1999, tiba-tiba ada lebih 150,000 orang yang didaftarkan sebagai lahir dalam dekad yang sama. Kemana datangnya lebihan 30,000 orang ni? Logiknya, lebih 30% kad pengenalan yang dipegang oleh pengundi baru ini adalah palsu. Bila identiti seseorang boleh dicipta semudah itu, bukan saja undi mereka yang dimanipulasi. Tanah, hak istimewa dan masa depan anak jati Sabah pun secara senyap-senyap terancam dan dirampas. Dan dosa ketiga, yang paling besar, ia adalah satu pengkhianatan terhadap perlembagaan persekutuan kita. Perkara 19 dalam perlembagaan menyatakan dengan jelas syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Ia mesti berdasarkan tempoh tinggal yang sah dan bukti kesetiaan kepada negara, bukannya kesetiaan politik kepada parti pemerintah. Tapi bagi setengah pihak ketika itu, nampaknya undang-undang negara boleh dilentur dan diputar belit asalkan kuasa dapat dipertahankan. Mereka sanggup menggadaikan kedaulatan negara demi kepentingan politik jangka pendek. Inilah kebenaran pahit di sebalik Projek 8, satu parut dalam sejarah Malaysia yang tak boleh kita lupakan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk lebih banyak kandungan seperti ini.